Okey, nama saya Jumaimah Khairul Kalsum. Saya dari Sekolah Kebangsaan Pucuk Utama 2. Saya darjah 5. So, saya start buat ikhlas daripada cikgu saya. Cikgu saya ada buat macam like a link for everyone to join, anyone want to sign up kan. So, saya start daripada tu. Saya start join macam English lah. My dream, my ambition is to become a TV presenter or a DJ, you know, anything related to talking. I like talking. Hai, nama saya Azura binti Zainal Abidin. Saya adalah ibu kepada Jumaimah Khairul Kalsum. Sebenarnya kami baru je menggunakan ikhlas semasa tahun 2024. Because masa time tu Jumaimah baru darjah 4. So dia dah masuk tahap 2. So actually baru setahun lebih lah kita menggunakan ikhlas tu. I like to do the quiz lah. It helps me improve more because I like those type of questions involving maybe like solving a little bit of things like mystery or something. Sebab actually Jumaimah masa midterm year 4 tu 2024 dia punya result matematik dengan sains agak teruk. It's not A or not B, neither one. So jadi bila saya dah tentang ikhlas ni, jadi saya cuba introduce kepada Jumaimah juga melalui cikgu dia. Cuba you practice more quizzes online, especially on matematik dengan sains. Jadi daripada sana saya nampak Jumaimah ada improvement juga. Of course kita always believe juga in human touch. Cuma kadang-kadang kekangan masa dan tenaga cikgu-cikgu kan untuk mengajar extra classes tu kurang. Jadi saya percaya benda-benda yang berdasarkan teknologi online ni memang banyaklah membantu anak-anak kita untuk explore new things, di samping menaikkan grade mereka lah. So untuk matematik, daripada D 44 sampai 76 B. Saya okey lagi. Kalau B atau A, okey. Dia tak nak C, dia tak nak D. Tak boleh C. Lepas tu sains daripada C 66 ke 74 B.